What's up guys? So hari ni aku nak ajar korang cara up boost guna tulang ikan. Barang ni yang tahu je tahu. Otai-otai turbo mesti tahu ni. So tak nak buang masa, jom kasih pasang. Okay guys, so settle pasang tulang ikan. So tadi hose ni problem. So yang ni kita buang je. Nak pasang dia simple je. Daripada tebur. Okay, masuk ke tulang ikan. Keluar tulang ikan, pergi ke wastegate lah. Macam dalam keadaan macam ni, standard. Macam wastegate ni 0.7 bar. Untuk standard boleh up sampai 0.9 bar je lah. 0.9 hingga 1 bar dia ada boost cut. Macam sebelum ni aku dah pakai FC Neo. Sekarang ni aku dah direct kan standard balik. Maksimum kita boleh up dalam 0.9 bar je lah. So sekarang ni jom kita test. Okay, so ni dalam keadaan tulang ikan tutup semua. Okay, lepas pasang tulang ikan, tengok hasil dia. Rapat 1 bar guys. Rapat 1 bar. Sebelum pasang tulang ikan 0.7 bar. Lepas pasang tulang ikan 1 bar.